Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar penonton yang setia mengikuti interaktif haji? Tentunya bersama saya Ustaz Haryanto Zarokman. Kita bersiaran pada setiap malam Isnin hingga Jumaat selama 60 minit bagi edisi 1447 Hijrah bersamaan 2026. Sekali lagi kita ucap terima kasih kepada penonton yang berada di Semenanjung, Sabah, Sarawak, yang berada daripada Indonesia, daripada Sabah, daripada Singapura, Brunei yang mengikuti kita. Dan kita ucapkan juga ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di Tanah Suci pada waktu ini. Baik, supaya merasa kita lihat sedikit bingkisan awal untuk perbincangan kita pada malam ini. Ayuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini edisi yang ketiga kita bersiaran dalam interaktif haji di TV Al-Hijrah. Saya percaya penonton yang akan berangkat sedang menghitung hari, sedang menantikan masa dengan penuh debaran, saat yang ditunggu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Ada yang tidak menyangka, ada yang memang mengharapkan perjalanan kali ini adalah ia sebahagian daripadanya. Apapun kita ucapkan hajan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan makbulan, wa tijaratan lan tabur. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana biasa, jangan risau. Saya tidak seorang diri di studio. Tentu bersama dengan kita punya partner pujaan. Saya tak tahulah setiap tahun bila saya bersiaran di interaktif haji ni, partner-partner saya semua jadi pujaan. Dan tahun ini kita bersama dengan Masya Allah adinda kami, Ustaz Fakhrul Ridwan bin Osman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Bukan ada pujaan juga. Masya Allah. Ustaz Fakhrul Ridwan juga adalah sebahagian daripada bimbingan ya, di tabung haji. Dan tentu Ustaz bersama dengan kita juga di sana. Dia jaga pujaan sepanjang masa. Masya-Allah. Di media sosial kita. Iaitulah Tuan Haji Zaim bin Zamani. Apa khabar Tuan Haji? Khabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Sihat. Sihat Alhamdulillah. Ayo Ustaz, apa update hari ini penerbangan kita? Baik, Alhamdulillah. Kalau kita ikut pada jadual yang kita terima lah kan Ustaz. Ayo. Jemaah-jemaah haji Malaysia apabila mereka berada di Madinah, mereka mula KT001, KT002 itu bertolak pada 18 hari bulan. Masya Allah. Kemudian saya difahamkan mereka akan bergerak menuju ke Makkatul Mukarramah pada 23 hari bulan, yang ini esok lah. Grup yang pertama? Grup yang pertama akan masuk ke Makkatul Mukarramah pada keesokan hari. Jadi jemaah-jemaah yang nak bergerak ke Makkatul Mukarramah ni, jadi bila mereka berada di Madinah, mereka akan mengikuti taklimat yang pertama, taklimat ketibaan. Kemudian mereka akan dibawa berziarah, menziarahi Nabi SAW, tempat-tempat bersejarah. Kemudian di akhirnya, sebelum mereka bergerak untuk menuju ke Makkatul Mukarramah, sehari sebelumnya macam itulah kan, mereka akan diberikan taklimat yang kedua untuk mengingatkan mereka tentang persoalan-persoalan ibadah, tentang di mana mereka nak bermiqat, jangan terlupa untuk berniat ihram dan sebagainya. Ini adalah servis orang kata yang disediakan oleh pihak Tamuji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya percaya apabila jemaah yang pertama mula meninggalkan Madinah menuju ke Mekah, saat mereka melangkau daripada miqat dan apabila mereka tiba di tanah haram Mekah, ketika itu jujuran air mata, derayan air mata akan mengalir laju, tanda kesyukuran, dan saat yang mereka nantikan pada masa itu telah pun tiba. Ustaz, itu tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini, dari miqat ke Baitullah, perjalanan sebuah niat.
Cuma Ustaz, malam ni kita tukar sikit kita punya arrangement kita. arrangement. Oleh kerana kita ada seseorang yang duduk jauh di Mikot. Betul. Nak kongsikan rasa di Mikot pada waktu ini Ustaz. Nak bagi semua rasa feel tu. Aiwah. Jadi tadabbur kita lewatkan sikit. Lewatkan sikit, insya-Allah. Aiwah, kita bersama dengan Ustazah Yusna. Ustazah, jangan main nyok-nyok. Assalamualaikum Ustazah. Saya rasa dekat tiang. Ustaz rasa dekat mana? Assalamualaikum Ustazah. Saya rasa kat tiang. Ustaz rasa dekat belakang pokok kurma tu ke kat tiang? Aiwah, kan tu dia dah muncul. Kat tiang. Aiwah Ustazah. Apa khabar Ustazah? Bagaimana suasana cuaca? Panas, sejuk? Oh, okey. Masya Allah. Okey. Saya akan terjemahkan pasal kita tak dapat masukkan audio. Ustazah kekal di situ. Oh, dia Online tak apa-apa tak berapa cantik. cantik. Kita faham Ustazah, tak apa Ustazah. Nampak gerak Saya mulut Ustazah boleh tu. takwil di situ. Ustazah sekarang berada di pintu. Ustazah pusing sikit, pusing sikit. Pusing sikit. Ia tahu Bir Ali, saya tengah tengok pintu mana ni Ustaz? Ustaz rasa Ya. pintu mana? Ini pintu yang sebelah kanan tu. Sebelah kanan. Masya Allah. Tapi Ustaz, sebenarnya kalau kita tengok kan, nampak macam cantik kan Bir Ali ni. Betul, betul. Sebab tahun lepas mereka dah renovate. Sebenarnya Masya tak Allah. ramai lagi Ustaz, tak ramai lagi. Tak ramai lagi, betul. Belum lagi jemaah. Ini daripada Berangkat, ya, besok kawasan akan terowong berangkat. ni Ustazah. Kawasan terowong betul. yang ada jual-jual banyak tu untuk persiapan untuk mikot. Dan di sebelah situ pintu belakang boleh belah perempuan masuk belah depan. Ya, ya. Dia akan pusing ke depan. Lelaki ni kawasan dia, lelaki. Ya. Wah, kan. Saya harap betul lah Ustazah. Nampak gaya macam betul tu. InsyaAllah kira betul lah. Kira Ustaz. betul itu. Kira betul. Okey. Ustazah, terima kasih kerana bawakan kami. Ya, ya, sama-sama. Masya Allah. Elok pula suara dia. Kami di studio mendoakan Ustazah mendapat umrah yang makbulah bersama dengan jemaah-jemaah lain insya-Allah. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Aiwah. Amin. Alhamdulillah, para penonton sekalian. Saya pula yang rasa sebab. Betul. Sungguh Ustaz. Allahu Akbar. Terkenang suasana dekat sana Ustaz. Betul. Tanyalah pada siapa yang pernah sampai ke Tanah Suci untuk mengerjakan ibadah haji. Pasti setiap kali dia melihat suasananya, dia akan merasakan debaran yang sama. Walaupun hal tersebut telah berlangsung mungkin 10 tahun yang lalu. Ustaz. Betul. Ustaz, malam ni kita nak bincang dari miqat ke Baitullah, perjalanan sebuah hati. Kita nak tadabbur surah apa Ustaz? InsyaAllah malam ni kita akan buka surah Al-Hujurat ayat 13 insyaAllah. Hujurat 13. Tamam Ustaz. Al-Hujurat ayat 13. Boleh buka tuan-tuan dan puan, sidang penonton sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Masya-Allah. Aiwah. Ustaz, ayat ini memang sangat signifikan. Signifikan betul. Saat kita berihram, kita akan cuba kongsikan dengan para penonton kita pada malam ini, selain daripada persoalan yang akan kita jawab. Ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu semangat, khususnya pada mereka yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun Ustaz. InsyaAllah. Apa pun Ustaz, kita nak berhenti seketika, berehat, bagi bertenang suasana. Mungkin ada yang menitiskan air mata, Nak boleh ambil hilangkan tisu, semak tu. bagi hilangkan semak dulu. Kita akan kembali balik selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, teruskan bersama Interaktif Haji di TV Al-Hijrah.
Aiwah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana terus bersiaran bersama dengan kami. Tanpa anda, siapalah kami? Ya, walaupun bersama dengan kami ada Ustaz Fakhrul Ridwan, tapi kalau tak ada penonton Zaim, tak ada makna juga Ustaz Fakhrul Ridwan bersama dengan kita. Malam ini Zaim, sebenarnya perbincangan kita sangat penting. Betul. Kerana miqat dia adalah tempat yang mesti dilalui oleh setiap orang yang nak masuk ke Mekah. Saya tertarik Ustaz, ada satu penulisan berkaitan dengan miqat ini, disebutkan tentang Baitullah ini. Allah Ta'ala muliakan, Allah agungkan Baitullah dengan Masjidil Haram. Dengan Masjid. Ya. Okey. Kemudian Masjidil Haram ini Allah tembokkan ataupun tadi dan Ada Allah tembokkan batasannya. dia dengan Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram ini Allah jaga pula, benteng pula dengan tanah haram. Dengan tanah haram. Ya. Dan tanah haram ini pula Dibenteng. Allah Ta'ala jadikan untuk orang yang nak masuk dia mesti berihram. Dia mesti ihram. Maknanya walaupun orang itu belum lagi masuk ke tanah haram, Ya. dia masih lagi di tanah halal Ustaz. Pasal Madinah nak ke Mekah jauh. Betul. Lebih kurang 486 km. lebih kurang 500 kilo lah kita lebih kata. kurang. Ya. Itu semua tanah halal. Ya. Tetapi orang yang datang, mereka telah berada dalam keadaan seolah-olah mereka berada di tanah haram Mekah. Masya Allah. Kenapa? Mereka berihram. Ustaz bercakap berkenaan dengan berihram, mikat dan sebagainya Ustaz. Saya nak ambil soalan sikit lah Ustaz. Ayuh, silakan. Melalui Facebook boleh Ustaz Boleh, silakan. Kita dah ada soalan-soalan daripada penonton kita. Ayuh. Antaranya daripada Rosdin Samah. Ya. Ustaz, bilakah waktu afdal mula memakai pakaian ihram dan juga bilakah masa terakhir bagi jemaah haji untuk berniat haji dan memakai pakaian ihram? So, mungkin Ustaz boleh terangkan Ustaz. Sila Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Rento, terima kasih Zaim dan terima kasih kepada Rosdin Samah. Rosdin Samah. Baik, bagi menjawab persoalan bilakah waktu yang afdal untuk kita memakai pakaian ihram dan juga bilakah waktu terakhir untuk kita berihram. Ayuh. Jadi bila kita nak pakai pakaian ihram ni, waktu yang afdalnya adalah bila kita dah nak berniat ihram, itulah adalah waktu yang sesuai untuk kita memakai pakaian ihram. Betul. Sebagai contoh, kita nak bergerak dari Madinah nak menuju ke Mekah. Jadi dalam keadaan kita nak bergerak dari Madinah menuju ke Mekah tersebut, kita ada sunat-sunat yang kita kena buat, kemudian barulah kita menyempurnakan pakaian ihram kita, kemudian kita salat sunat 2 rakaat, barulah kita berniat ihram tadi. Baik, itu adalah waktu yang kita katakan terbaik untuk kita memakai ihram kita tadi. Kalau perempuan tak ada masalah lah Ustaz, Betul, kan? betul. Sebab pakaian mereka itu juga boleh dijadikan sebagai ihram, cuma bertukar pada niat sahaja. Sungguh. Cumanya, okey, bilakah waktu yang terakhir jemaah-jemaah haji ini nak berniat ihram? Baik, kalau kita tengok pada secara akademiknya lah Ustaz, kan? Ayuh. Bila Allah Ta'ala sebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Jadi ini dipanggil sebagai miqat zamani. Betul. Miqat zamani ini bermula dari 1 Syawal sampailah subuh 10 Zulhijjah itu. Itu dipanggil sebagai miqat zamani. Mana-mana jemaah haji yang berniat ataupun yang mereka yang berniat nak buat haji dan berniat ihram haji pada tempoh masa ini dari 1 Syawal sampai subuh 10 Zulhijjah ini, Ayuh. maka niat ihram haji mereka itu sah dan mereka boleh untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi kalau tanya bila waktu terakhir, subuh 10 Zulhijjah itulah waktu terakhir. Betul. Cumanya Ustaz, takkan kita nak pergi niat dekat Arafah 10 Zulhijjah tu kan? Betul, betul. Jadi secara praktisnya kalau kita tengok dalam tak salah saya dalam kitab Al-Idah ada sebut, Ya. waktu yang terbaik untuk kita berniat ihram haji ini adalah pada hari tarwiyah. Ya, Ya, betul. pada hari tarwiyah itu pada 8 Zulhijjah. Jadi 8 kita nasihatkan kepada jemaah-jemaah haji sekalian, sebelum bergerak menuju ke Arafah, maka niat ihram pada hari tarwiyah tersebut. Ayuh. Para penonton sekalian, kalau kita melihat kepada pengalaman lah, kebanyakan orang yang akan bergerak ke Arafah semuanya telah pun siap berniat. Betul. Hampir sukar untuk kita jumpa yang melangkah ke Arafah tanpa niat, Ya, betul. kecuali yang tertidur. Yang tertidur. Itu pun pengalaman kita lah Ustaz ya. Ya. Bila kita menyantuni para jemaah ni, kita akan ketuk setiap pintu supaya tidak ada yang tertinggal. Betul. Jadi saya nak pesankan para penonton, jangan terlalu risau berkaitan dengan niat ini kerana keadaan itu tidaklah sebagaimana yang dipikirkan Ustaz. Betul. Tetapi kita kena juga memaham Ya. supaya kita tahu bahawa masa bila patut berniat dan bila yang terakhir untuk kita berniat. Praktisnya Ustaz, apabila kita berada, kita ambil contohlah jemaah-jemaah haji muassasah lah kan. Ayuh. Bila mereka dah berada di lobi hotel,
bila mereka berada di lobi hotel, Aywa. maka pehtas atau pembimbing ibadat haji tanah suci ini mereka akan mengingatkan setiap masa. Aywa. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk berniat. Jangan Berniat. lupa untuk berniat sampai Betul. naik atas bas pun kita peringat lagi, Betul. Ustaz. Jadi jangan risau tentang berniat. Ustaz, kita ada Kita ada panggilan. Kita ada panggilan. Kita akan kongsikan sekali lagi berkaitan dengan niat ni. Cuma kita nak respon pemanggil kita, lama dah ditunggu. Saya ada cerita Assalamualaikum. Ustaz pasal niat. Kita jawab call dulu. Aywa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa. Siapa dan daripada mana? Saya Sufina Yusof Ustaz daripada Tanjung Karang. Nak Sufina ajukan Yusof. soalan Sutina Ustaz, kan? daripada Tanjung Karang. Baik, Puan Sutina, apa agaknya soalan pada malam ini yang telah disediakan daripada Tanjung Karang? Itulah kan. Macam ni kan Ustaz kan, dia kalau kita dah daripada Madinah kan, kita masuk Masjid Bir Ali, kita solat tahiyatul masjid dan solat sunat ihram. Yang mana lebih afdal kita niat kat situ ataupun dah naik bas tu baru kita niat? Satu kan. Dan satu lagi kalau langsung terlupa niat tu sampai ke Mekah tu macam mana Ustaz? Baik. Tu je Ustaz. Terima kasih Puan Sutina. Kita akan jawab di secara live. Ustaz akan jawab berkaitan kalau dia sampai ke Mekah. Sebab tadi Ustaz dah jawab dah. Jadi Ustaz akan jawab sekejap lagi. Saya cuma nak respon. Bila kita dah sampai di Bir Ali. Bir Ali ni untuk penonton sekalian, orang yang datang pada Madinah. Bir Ali nama dia, Abyar Ali pun nama dia, Zulhairapah pun nama dia, Masjid Miqat pun nama dia. Jadi kalau semua disebut tu, benda yang samalah tu. Biasanya kita akan cadangkan berniat itu ketika berada di dalam bas. Kerana ada disebut, Imam Nawawi juga sebut Ustaz dalam idah dia, bahawa sunnah berniat di atas bas kerana Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan baginda berniat ketika telah berada di atas tunggangan baginda. Cuma para penonton mungkin yang menonton kita Ustaz, yang datang daripada Madinah, mereka akan berniat umrah. Kebanyakannya, lebih-lebih lagi yang tadi Ustaz sebut, baru nak berangkat grup yang pertama. Ya, betul. So maknanya kebanyakanlah kalau waktu ini mereka akan berniat umrah, kecuali yang mungkin di hujung-hujung lagi 2 minggu mungkin barangkali nak masuk ke Mekah sebelum Miqat, biasa mereka akan pilih juga. Ada yang cuba mencabar dirinya untuk niat dengan ifrad. Tadi ada soalan satu lagi tu Ustaz. Soalan satu lagi itu adalah pengalaman yang saya nak kongsikan sebenarnya Ustaz. Silakan, Ustaz. Kebetulan lah Puan Sufina dia tanya soalan, kalau terlupa niat, dah sampai ke Mekah jadi terlupa niat. Baik. Jadi benda ni pernah berlaku Ustaz pada tahun 2024, saya ingat saya. Ataupun 2023 macam tu. Baik. Pada haji tersebut, saya bertugas di Madinah semasa tu. Jadi kita dapat panggilan dari RNR. Sebab jemaah ni bila dia nak bergerak ke Mekah, dia ada RNR dia. Cantik Ustaz RNR dia. Masya Allah. Kan? Jadi bila kita dapat panggilan tersebut, dia kata, Ustaz, saya tertidur atas bas tadi dekat Bir Ali. Jadinya saya terlupa untuk berniat. Allah. Baik. Jadi saya tanya apa respon bila soalan ni ditanyakan kepada orang lain. Dia kata semua orang cakap saya kena dam Ustaz. Baik. Secara asasnya kalau terlupa niat memanglah kena dam. Betul. Kalau kita berniat selepas daripada miqat. Betul. Jadi kita cuba untuk melegakan jemaah ni lah. Sebab bila kita kata jemaah ni kena dam, maka dia akan merungsingkan jemaah. Dia hilang dah konsentrasi dia untuk buat ibadat. Jadi saya pun ambil keputusan, saya berbincang dengan pakar rujuk. Jadi kita cuba cari titik temu pada niat tadi. Ada tak perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada dia nak buat ihram? Ada tak terlintas walaupun sedikit dekat hati dia? Bila kita tanya, dia kata, ada Ustaz, saya memang faham dan saya memang niat saya tu dari awal jazam. Dia kata jazam saya tu memang saya nak buat ihram, nak buat umrah. Nak buat umrah. Jadi kita kata insya-Allah niat dari itu sah dan tidak dikenakan dam. Masa tu. Jadi kita nak beritahu kat ni Ustaz, bila kita sebut tentang niat ihram ini, kita bukanlah sampai nak kena nawaitul umrata wa ahramtu biha. Dia bukan sebiji macam tu. Dia adalah satu lintasan hati yang pasti, yang tekad yang kuat dan disusuli dengan perbuatan. Itu pun dah dikira sebagai niat. Alhamdulillah. Okey, jelas kepada Puan Sutina dan juga penonton yang mungkin nakkan respon tentang soalan tu. Zaim, ada soalan yang telah dipilih oleh pihak media sosial? Saya ada soalan ringkas Ustaz, tapi bagi saya ada makna yang kuat mendalam Ustaz. Mana kita tengah bincang berkaitan dengan ihram ni daripada saudara Din Nasi Ustaz. Apakah simbolik di sebalik pemakaian ihram kepada jemaah haji dan apa kaitan mengenakan pakaian ihram dengan kesediaan jemaah tinggalkan perkara-perkara dunia yang lain? Mungkin secara ringkas sebelum kita nak berhenti rehat sekejap lagi ni, saya nak beritahu
ayat yang dibacakan oleh Ustaz Fakhrul tadi tentang bagaimana manusia di sisi Allah adalah sama. Yang paling mulia itulah yang paling bertakwa. Ketika engkau sampai di mikot, kaya bagaimanapun kau. Ketika engkau sampai di mikot, hebat bagaimanapun kau. Ketika sampai di mikot, bijak manapun kau. Ketika sampai di mikot, sebangsawan manapun kau. Saat itu engkau berada equal dengan semua yang akan datang ke Baitullah. Semua sama Artinya apa? Daripada pandangan Allah kau sama. Dua helai kain bagi yang lelaki, kain putih sebagai gambaran bahawa itulah yang ada pada dia pada saat itu. Ini adalah sebagai satu isyarat supaya orang yang datanglah dengan hati yang khudu, tadallul, dengan rasa penuh kehinaan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Aywa, kita akan kongsikan lagi selepas ini para penonton. Jangan ke mana. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali balik selepas ini. Aywa, jumpa lagi. Aywa, alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang membincangkan tentang dari Miqat ke Baitullah perjalanan sebuah hati. Saya teringat Ustaz bahawa haji ini banyak disebut oleh ramai ulama, bahkan ditulis bahawa kalau orang datang mengerjakan haji, hebat bagaimanapun dia datang, tapi dia tidak bawa seketul yang namanya hati. Ya. Nescaya hajinya itu tidak akan sampai kepada maksudnya. Mungkin ada macam mana Ustaz punya perkongsian pengalaman sikit Ustaz? Bila menyebutkan tentang ni Ustaz kan, saya cuma teringatlah satu ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengingatkan kepada kita saat iblis diusir dari syurga. Tamam. Sebab dia tak nak sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah Taala rakamkan di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40 daripada surah Al-Hijr, Allah Taala kata apa? Allah Taala merakamkan ucapan iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Secara ringkasnya iblis kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, disebabkan engkau memesongkan aku. Sebenarnya bukan Allah Taala pesongkan dia pun. Betul. Tapi dia yang memilih untuk memesongkan diri dia. Ya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan menghiaskan mereka ini dengan kecantikan di dunia. Perbuatan-perbuatan mereka itu dinampakkan sebagai satu perbuatan yang cantik. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan pesongkan mereka illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang tak dapat dipesongkan ni adalah mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz, dalam ayat surah Al-Bayyinah selalu kita dengar imam-imam duk baca, kita sendiri pun baca, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah Taala perintahkan kepada kita untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit komentar daripada Ustaz Fakhrul berkaitan apa yang kita sedang bincangkan. Penonton sekalian, kita ada sedikit lagi playback daripada Mekah ya, pada waktu ini daripada Ustaz Yusnah. Kerana Ustaz Yusnah ni akan terus bersama dengan kita insya-Allah. Jadi kita lihat apa yang disediakan beliau. Ini dia panggil masih panas lagi ya, baru angkat daripada Kuala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam rancangan interaktif haji pada hari ini, dan topik yang akan kita bincangkan hari ini adalah miqat, titik permulaan perubahan seorang hamba. Ya. Jadi para penonton yang dikasihi, dalam perjalanan kita menuju Baitullah ya, ada satu titik yang sangat penting, iaitu miqat ya. Di situlah bermulanya bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan perubahan seorang hamba. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahawa haji ini bukan sekadar perjalanan, tetapi satu ibadah yang dimulakan dengan niat yang tulus hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini bermulanya miqat ya, satu sempadan di mana Allah tetapkan sebagai tanda masuknya seorang hamba itu ke dalam keadaan yang suci dan bersedia. Ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda ketika menjelaskan tentang miqat,
waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Zal Hulaifah wa ahli Syam Al-Juhfah wa ahli Najd Khardul Manazil ila al-akhiri hadisnya. Rasulullah SAW menetapkan yang mikot bagi penduduk-penduduk di Madinah adalah di Zulhulaifah. Bagi penduduk di Syam adalah Jufah dan bagi penduduk Najd adalah di Khardul Manazil. Ya. Jadi kita adalah dari Khardul Manazil kalau kita masuk terus ke Mekah. Tapi kalau kita datang dari Madinah, mikot kita adalah di Bir Ali. Ya. Hadis ini menunjukkan bahawa mikot bukan sekadar tempat tetapi satu ketetapan ilahi melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah pintu masuk menuju ibadah yang suci. Ya. Para penonton yang dikasihi, di mikot inilah seorang hamba akan berkata, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang menyahut panggilanmu ya Allah. Ketika itu, dia bukan lagi membawa gelaran dunia, dia bukan lagi melihat status atau harta, yang tinggal hanyalah seorang hamba yang lemah berdiri di hadapan Tuhannya. Dan di sini bermulanya titik perubahan. Mikot mengajar kita untuk berhenti seketika, meninggalkan kebiasaan lama dan masuk ke dalam suasana kehambaan yang sebenar. Kerana hakikatnya, perubahan terbesar bukan ketika kita sampai ke Baitullah, tetapi ketika hati kita benar-benar bersedia meninggalkan dunia menuju Allah. Maka, setiap kali kita melintasi mikot, walaupun secara fizikal atau dalam ingatan, ingatlah bahawa ia adalah simbol perjalanan dari lalai kepada sedar, dari jauh kepada dekat, dari manusia biasa kepada hamba yang kembali kepada Tuhannya. Semoga Allah menjadikan kita di kalangan hamba yang benar-benar memahami makna mikot ini. Wallahu a'lam. Aywa, alhamdulillah, itu bingkisan penting buat yang bakal terbang tak lama lagi atau yang bakal dipilih untuk menjadi tamu Allah mungkin pada tahun depan. Tapi saya tak nak buang masa kerana kita masa sempit. Betul. Sebab Zaim dia dah menunggu. Silakan Tuan Haji Zaim, Ada apa banyak soalan? soalan di sosial media Ustaz. Ayuh. Tapi yang ini saya nak ambil dekat TikTok. Ada daripada pengguna kita, nama dia Miza Kosong. Aywa. Soalan dia Ustaz, betul ke Ustaz pakaian ihram kalau basuh tak dibenarkan, guna sabun dan softener sebab dia mewangikan? Aywa. Dan juga soalan kedua daripada Puan Umu Maduwais. Ustaz, boleh ke saya berniat buat haji sambil berkhidmat sebagai sahabat maktab? Aywa. So, mungkin Ustaz Fakrul atau Ustaz Eri boleh jelaskan. Baik. Silakan Ustaz. Pertama berkaitan dengan pakaian ihram. Memang kita akan dalam khusus kita akan beritahu supaya kain ihram, baik kain ihram, baik pakaian, elakkan dibasuh dengan softener. Kerana softener ni ialah pewangi. Dia tidak digunakan untuk membasuh. Berbeza dengan sabun. Adapun sabun, soal bau-bauan pada sabun ini secara asasnya dia memang sebahagian daripada sifatnya. Kalau saya tengok, saya pernah baca dalam Darul Iftak Mesir juga, dia menyebutkan sabun itu bukan sebahagian sebagai pewangi. Pewangi, betul. Adapun softener, kita tekankan balik, dia adalah memang pewangi. Contoh, yang ada softener yang boleh joget-joget kan, di bawah minyak wangi. Pasal tak boleh sebut ni, kita program kat TV. Jadi, itu adalah mewangikan. Jadi, kerana itu, mesti tinggalkan. Kalau boleh, lebih mudah untuk supaya kita tak terlanjur, Ustaz. Ya, betul. Saya guna kaedah mudah aja. Tak usah basuh dengan pewangi langsung. Okey. Semua pakaian yang nak dibawa ke Mekah. Ya. Baik daripada kain ihram sampailah pakaian-pakaian yang lain. Simple. Kalau tidak pening kepala kita nak mikir. Yang kedua, orang yang mengerjakan haji niat sambil untuk nak berkhidmat. Saya kira itu suatu yang bagus, tidak ada masalah dan dia tidak mengganggu niat dan dia tidak ada soal duplicate niat atau kita kata apa? Dia bertindih, Bertindih, tak tak ada. ada. Aiwa. Tapi Ustaz ada yang nak dikongsikan tidak nampak tu? Baik. Bila kita sebut tentang haji ni Ustaz, Ayuh. dalam ayat 197 kan. Hari itu kita dah sebut, dah kita tadabbur dah ayat 197. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Ayuh. wattaquni ya ulil albab. Pada malam ini pula kita mentadabbur pada ayat 13 surah Al-Hujurat. Allah Taala kata inna akramakum indallahi atqakum. Suka untuk saya ambil satu definisi daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Ali dalam permasalahan taqwa ataupun definisi taqwa ini? Yang pertama sekali Sayyidina Ali kata al-khawfu minal jalil. Ayuh. Taqwa ni dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan dia ni. Yang keduanya, taqwa ni apa dia? Wal amalu bitanzil. Dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah waridha bil qalil.
dia merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Dan yang paling penting wal isti'dad li yaumir rahil, iaitu dia bersedia dengan hari kematian dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang bersedia dengan kehidupan selepas kematian. Wal ajizu man atba'ahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah itu adalah dia mengikut hawa nafsu dan mengharapkan keampunan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada usaha untuk merubah diri dia menjadi seorang yang hebat, Ustaz. Aiwa, para penonton sekalian, sebenarnya haji tidak hanya sekadar satu perjalanan ibadah, tetapi dia juga adalah perjalanan hati dan kesungguhan. Apapun kita nak berehat, sekali lagi bagi keadaan bertenang, kita akan balik selepas ini. Ada banyak lagi yang akan kami kongsikan dan kami akan respon daripada persoalan-persoalan yang dilontarkan. Jangan ke mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekejap saja kita rasa, ya Allah, dah nak habis dah rancangan kita pada malam ni. 60 minit, Ustaz. Begitulah sebenarnya betapa berkait dengan ibadah haji ini terlalu banyak persoalan. Kami di sini akan cuba memberi respon bersama dengan Ustaz Fakhrul Ridwan. Memang orang yang berada di bahagian bimbingan. Tapi para penonton tak mengapa, kerana kita ada 15 episod. Para penonton boleh ikuti kita. Menariknya interaktif haji ini, kami akan sentiasa cuba walaupun soalan tersebut masih diulang. Betul. InsyaAllah kita akan cuba respon kerana kita beranggapan ini adalah bahagian untuk orang yang nak mengerjakan ibadah haji. Satu, Ustaz, saya difahamkan kalau yang tak dapat tonton secara langsung pun mereka boleh tonton ulangan secara ulangan. Di Betul. YouTube ada, di betul. Facebook ada. Baik, Ustaz, tadi kita ada sentuh tentang surah Al-Hijr tadi kan. Bagaimana iblis telah diusir Allah Taala kan. Cumanya kita nak mengingatkan juga kepada sekalian daripada kita lah, setiap daripada kita, bahawasanya tipu daya iblis ni sangat licik. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Allah Taala kata apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian iblis ni dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku pasti akan mendatangi anak-anak Adam baini aidihim dari arah hadapan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dari arah kiri. Apa maksud daripada setiap angle ni, Ustaz? Jadi berkata daripada para guru kami, mereka menyebutkan tentang ayat ini, yang dikatakan datang dari arah hadapan itu adalah datang dari arah akhirat, menghalang kita untuk menuju ke akhirat. Akhirat ada depan kita ni, Ustaz. Di belakang kita ni adalah dunia. Jadi dia datang dari arah hadapan. Dia iblis ni dia licik, dia bukan suruh kita buat jahat sentiasa. Betul. Dia suruh kita buat baik juga. Talbis iblis. Dia suruh kita buat baik, tapi dalam masa sama dia suntik. Contohlah kan, kita bangun tahajud misalnya. Kemudian hebat aku pagi ni, aku boleh bangun tahajud kan. Jadi dah terdetik satu ujub di dalam hati kita. Jadi dia datang dari arah hadapan untuk merosakkan amalan kita. Ataupun dia datang dari arah belakang untuk menarik kita menuju ke dunia. Ataupun dia datang dari arah kanan untuk merosakkan amalan baik kita. Ataupun dia tarik dari arah kiri untuk menjadikan kita terjerumus ke dalam neraka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu akan dapati, iblis kata, tidak ramai dalam kalangan hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi Ustaz, bila kita sebut tentang miqat, ihram ini, antara perkara yang mungkin nanti kita akan sebutlah dalam segmen ataupun dalam episod yang akan datang tentang talbiyah ni. Sikit saya nak sentuh yang tu adalah berkaitan dengan di dalam lafaz talbiyah itu dia mengandungi lafaz tauhid, dia mengandungi lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manifestasi kita sebagai seorang hamba ini diterjemahkan di dalam lafaz talbiyah tu, Ustaz. Masya-Allah. Para penonton sekalian, kita mungkin ada ruang sedikit Tuan Haji Zaid untuk soalan yang mungkin dilontarkan oleh penonton kita. Saya nak ambil soalan di TikTok, Ustaz. Untuk pengguna nama Insan EIOU. Ustaz, saya berniat nak pergi haji dengan membuat pinjaman bank.
Aiwa. Apa hukumannya Ustaz? Bukan hukuman. Apa hukumnya? Maafkan saya. Apa hukumnya Ustaz? Para penonton sekalian, saya rasa ini soalan yang lazim ditanyakan. Sebenarnya ini telah dibincang juga dalam, saya ingat muzakarah haji pun ada dibincangkan. Bahkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan juga dibincang, Ustaz. Tentang orang yang nak mengerjakan ibadah haji dengan buat pinjaman. Dia kena tengok, pertama sekali pinjaman tersebut tidak ada unsur riba. Kenapa? Pinjaman ini nak digunakan untuk buat ibadah. Maka bagaimana ibadah itu dilaksanakan pada asas yang haram. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, orang yang nak melakukan dipanggil pinjaman ini, pastikan bahawa ia tidak akan menyebabkan dia panggil keberhutangan sehingga menyebabkan kesukaran nanti. Kesukaran, betul. Selepas daripada haji. Selepas daripada Maknanya senang cerita beginilah Tuan Haji Zaim. Dia buat loan, gaji dia ada 8,000. Dengan buat loan tu dia kena bayar 2,000 sebulan. So dia ada 6,000 sebulan untuk nafkah keluarga dia. So okey. Tapi kalau dia buat loan, bayar 2,000 sebulan, gaji tinggal 2,500, maka tak boleh untuk dia buat loan untuk pergi haji. Susah untuk kehidupan dia lepas tu. Betul. Maka ketika itu sebenarnya dia tidak dikira sebagai ada istitaah. Maksudnya Ustaz, orang yang nak buat pinjaman ni dia kena ukur baju dekat Ukur badan baju sendiri. dengan badan sendiri. Aywa, kita mungkin ada caller yang terakhir sebelum kita nak tengok apa. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Aywa, siapa dan daripada Saya nak mana? tanya. Pendek saja soalannya. Daripada Pulau Pinang Ustaz. Aywa, silakan orang Pulau Pinang. Okey Ustaz, saya nak tanya, bila kita ada dalam pakaian ihram Ustaz, Aywa, saya pergi ke Masjidil Haram dengan pakaian ihram, saya ada niat ihram semua siap. baik. Bila saya masuk dalam Masjidil Haram, macam ni orang Arab tu macam pegawai-pegawai dia akan spray minyak-minyak wangi di Aiwa. tepi-tepi tembok semua. Baik. Jadi saya tak pakai SN. Bila saya duduk tu di masjid dan dengan tembok-tembok tu, tapi pakaian tu tiba-tiba bau SN. Adakah saya kena basuh pakaian tu ataupun saya boleh continue Ustaz? Macam mana Ustaz? Okey. Kita yang ni pasal dia orang Penang, kita bagi sesuai dengan orang dia. Silakan orang Penang. Baik, terima kasih kepada Tuan Mursyidi. Mursyidi ke Mursyid? Mursyid dari Pulau Pinang. Ya. Baik. Bagi menjawab persoalan tersebut, dam ni dia ataupun larangan dalam ihram ni salah satunya adalah tidak boleh memakai wangi-wangian di dalam ihram, sama ada lelaki ataupun wanita. Jadi ada kesalahan yang mungkin sengaja dibuat, ada kesalahan yang tak tersengaja dibuat. Dalam soal ini kita digambarkan yang perkara tersebut tak sengaja dilakukan, kan. Jadi apa kaedah yang kita boleh lakukan seperti mana yang diajarkan adalah kita usaha untuk membersihkan ataupun menghilangkan bauan tersebut daripada pakaian kita. Dah habis usaha dah, tapi dia tetap juga tak hilang, maka itu adalah ketentuan yang mungkin ada pada dia, bukan dia sengaja nak pakai pun. Jadi dalam hal ni bila dia dah usaha untuk hilangkan dan dia tidak dikenakan dam. Tapi kalau dia sengaja, dia bukan dia yang sembuh. Kan Ustaz kan? Bukan dia yang sembuh, tapi dia biar sahaja orang dah kata dia biar gitu. Perempuan sikit sebut. Kan? Dia biar saja pakaian dia itu dengan wangi-wangian tersebut, maka saat itu dia dah dikira sengaja dan dia dikenakan dam takhir dan takdir. Aywa. Harap dapat menjawab persoalan tuan yang menelpon kita tadi. Jadi kerana sebenarnya kalau biasa pembimbing dia tahu wangi-wangian ni itlaf ke ataupun dia masuk dalam satu lagi tarafuh, ya. Jadi yang itu biasanya kita akan jadikan pertimbangan dalam nak memberikan pandangan ataupun solusi. Aywa. Para penonton sekalian, kita sebenarnya dah sampai kepada penghujung dah Zaim, penghujung dah. Saya percaya ada banyak soalan yang ditanyakan. Mungkin malam ni kita tak dapat untuk nak menjawab, tetapi boleh terus bertanya kepada kita lagi. Besok insya-Allah kita akan jawab, walaupun besok tajuk kita lain, tapi kita akan cuba jawab juga insya-Allah. Insya-Allah. Baik, mungkin Tuan Haji Zaim ada soalan satu yang terakhir. Saya nak ambil soalan luar pada topik Ustaz. Baik, silakan. Bagi tahu kepada penonton kita, walaupun topik hari ini berkaitan dengan mikat, kita boleh juga bersoal jawab berkaitan topik yang berbeza-beza. Ya, betul. Antaranya daripada saudara kita iaitu sebentar Ustaz, Muhammad Alti Faizal. Salam Ustaz di Facebook Salam Ustaz, lelaki dalam ihram kalau meletak cermin mata di atas kepala, adakah dikira menutup kepala? Aywa, Zaim cuba letak cermin mata atas kepala, fokus pada Zaim. Aywa, letak atas kepala. Okey. Aywa. Jadi sekarang ni dia letak atas kepala, yang itu tak termasuk pun dalam larangan ihram dan tuan-tuan jangan risau. Kecuali orang yang pakai cermin mata macam
pilot kapal terbang Jepun zaman dulu tu. Begitu. Yang besar tu. Yang Saya betul lalat tu. Yang betul lalat tu. Jadi tak ada orang pakai macam tu, salah risau. Jadi boleh nak pakai cermin hitam dan sebagainya, cuma niat tu jangan lari lah. Jangan lari, Kot dia betul. nak melawar dan sebagainya. Itu payah juga tu. So hati-hati bab itu saja. Adapun soal hukum, dia tidak ada masalah. Okey? Ada juga yang tanya tadi berkaitan dengan sabun, kena tangan dan sebagainya. Para penonton sekalian, sabun itu tidak termasuk hal yang dikira mewangikan. Walaupun sabun tu memang berwangi. Saya rasa ini soalan yang common. Ya. Tak tahulah saya ni Ustaz, sepanjang pengalaman kita, memang bila cerita bab sabun ni bertanya berulang-ulang. Tak salah, kita faham kerana dia Betul. agak common berlaku pada masyarakat. So sabun bukan hal yang dikira mewangikan. Kecuali pewangi pakaian. Itu jelas. Aiwah. Ustaz, kita nak pergi kepada playback dulu untuk esok apa yang menarik yang akan Apa kita tajuk kongsikan. yang kita Ini nak orang kongsikan perempuan kena perhati betul. Kerana 2 hari ke depan, semua cerita orang perempuan. Dia akan bersama lebih banyak masa dengan Ustazah Ustazah Yusna. Yusna. Kita akan jadi tukang tengok je, Ustaz. Kita perhatikan playback pada malam ni. Aiwa, itu sedikit yang akan kita beritahu apa yang akan kita kongsi esok. Jadi untuk orang perempuan, besok jangan lupa temu janji kita pada 9 malam di dalam Interaktif Haji. InsyaAllah banyak perkongsian berkaitan dengan wanita esok. Dan ramai yang komen Ustaz, seronoknya esok, tajuk esok. Aiwa, takkanlah malam ni tak seronok kecil hati kami ya. Tapi Ustaz, saya nak seronokkan Ayo. Ustaz ni. Ada satu komen kat sini Ayo. kata, makin kacau Ustaz hari tu. Dia ikut hari Ustaz. Astagfirullahaladzim. Para penonton sekalian, kepada yang bakal untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, mungkin yang bakal berangkat, mungkin yang menunggu masa tarikh untuk menjadi sebahagian daripada yang akan berangkat berada di Baitullah, fokuskan apa yang kita nak capai daripada perjalanan haji kita kali ini. Walau teruk bagaimanapun kita, walau siapa pun kita, sebelum kita melangkah sampai ke miqat, maka pastikan ketika kita berada di miqat, sepenuhnya harapan kita, sepenuhnya kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, itu sedikit cuplikan untuk malam ini. Apapun, ada banyak yang akan kita kongsikan. Jumpa malam esok. Jangan ke mana-mana, teruskan jam 9 malam di TV Al Hijrah. Aiwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.